Harga anggaran untuk Tesla Model YL di Malaysia adalah RM260,000. Tapi ni belum harga rasmi lagi, jadi kereta ni belum betul-betul launch lagi lah. Delivery untuk Model YL ni akan bermula pada suku kedua tahun ni, tapi since hari ni dah April, jadi tak lama lagi lah. Walaupun Model YL ni lebih panjang, lebih berat, dia punya range 681 km WLTP. Yang ini kedua tertinggi selepas Premium Long Range Rear Wheel Drive. Dari segi performance figure dia pula, 0 ke 100 dalam 5 saat dan top speed sama macam variant lain 201 km sejam. Special untuk Model YL ni, dia punya suspension system kita boleh pilih sama ada nak balance atau rear comfort. Yang mana rear comfort ni dia akan mengutamakan keselesaan penumpang belakang. Menarik untuk bahagian dalaman Model YL ni, dia ada 18 speaker dengan satu subwoofer. First row dan second row ada heating dan ventilation function, dan third row dia ada aircon vent. Dan Tesla kata diorang akan tambah 8 supercharging station dan 5 destination charging station across Malaysia, Thailand dan juga Singapore. Tapi robot Optimus ni bila nak bawa masuk Agak-agak boleh jadi driver untuk owner-owner Tesla tak? Jadi dengan harga anggaran RM260,000 untuk Tesla Model YL 6-seater ni, korang rasa harga dia mahal sangat ke murah? Tinggalkan je komen korang kat bawah.